hotel. Hi guys, this is the last day we are in Penang. Macam korang masuk kat tangga juga. Guys, kita orang baru lepas habis makan dekat nasi kandar immigration. Inilah recommend juga untuk korang try. Now kita sekarang nak pergi Armenian Street kan orang panggil. Sebab kita orang malam ni pukul 9. So dekat ke airport dari pukul 7 macam tu lah. 7 macam tu. Sekarang nak jalan-jalan dulu lah sementara ada masa lagi. Okay, bye. Sekarang kita scroll sini. Next stop. Guys, sekarang kita orang berada di Armenian Street. Guys, hari ni sangat panas ya, tapi nasib baik hari ni tak hujan. Kita orang boleh berjalan kat sini. Tak pakai sunscreen. Sekejap. Okay. Sekarang ni kita orang nak menuju ke ni lah kedai. Kita orang nak benda-benda lah. Kan comel. Oh, so cute. Kedai tu siang. Kat sana, kita orang nak berhenti dekat handcraft batik arts. Okay, kita orang dah keluar daripada kedai ini. Allah, payung ni dah. Tak, sebab panas. Okay. Dah balik ke? Belum. Okay, sumpah panas gila hari ni, sangat panas. Tapi sebab tak hujan. Oh, can it? Bring light. Tak jauh pada ni.
Okay guys, kita orang nak masukkan this sports car dekat dalam ni. Bismillah, semoga sampai dekat dia. Dia apa? Okay guys, sekarang ni kita orang berada di Gurney Bay. Sebelum balik ke airport pukul 7 macam tu. Sekarang baru pukul 4:20. Kita orang nak ke Gurney Bay. Diorang tengah sewa basikal. And this is the playground. Diorang dah dapat basikal guys. Diorang on the way kat sini. By the way, tak ada orang dekat sini. Tu diorang bukan weekend guys, okay? Hello. Panas weh. Ya, tu diorang. Siapa tak? Okay guys, sekarang ni kita orang nak pergi pulang basikal ni dekat sana. Sebab basikal terlalu borat korang. Kalau korang jenis yang badan kecil ke, korang tak payahlah sewa basikal ni sebab sangat berat. Hi guys, kita orang dah habis makan on the way to airport. Kita nak balik dah guys. This makanan bungkus tadi. Bye. Kita orang dah lambat sekarang dah pukul 6.30. Kita sampai airport sebelum pukul 7. Omo. Bye Georgetown. Putu Izan yang kita jumpa maghrib. Asal jalan lagi lama ni. Dah sampai airport. Kita sewa. Aku tinggal. Bye kita sewa. Sampai airport.
Oh my god, if I have... Ada diorang main. Guys, macam mana? Ni mana dah? Ada. Macam mana? I love this. Sekarang ni kita orang berada di Surau Airport. Pada dahulu ini tempat first time kita orang sampai. Sekarang ni kita orang nak masuk dah. Kita orang di 3 tu selap. Sini kan suasana dia. Panggillah, jom. Nama apa? Dia dah balik. Dah nak masuk. Terus sini. Kena menampak baik. Guys, kita orang dah sampai. Okay, I think I'm gonna end this vlog here. Oh my god, sedihnya. Rasa macam baru pergi kan guys, kita masih pergi. Rasa macam baru pergi dan dah balik dah. So I'm gonna end this vlog here. Thank you so much for watching. Next vlog korang nantikan saja, okay? Jangan sabar the next vlog. We are going to... Okay, bye guys. Thank you for watching. Love you so much. Bye.